Malaysia Madani. Hari ini bertarikh 25 Mac 2025, saya, Nur Kahiyah Zaini dari Persatuan TV PSS ingin melaporkan situasi Majlis Peluncuran Malaysia Madani. Up Mantin, Up Somban, Up Nagogi. Yang penting adalah teras karamah insaniah. Karamah insaniah ini maksudnya mengembalikan semula martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan maksudnya penghormatan kepada sifat kemanusiaan, nilai-nilai murni dalam diri kita, mengembalikan semula supaya menghormati dan memuliakan setiap insan ciptaan Tuhan, mengembalikan martabat kemanusiaan dengan cara memuliakan dan menghormati setiap insan di muka bumi ini. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah sebuah wawasan yang mengajak kita untuk membina masyarakat yang sejahtera, maju dan bertamadun. Konsep ini bukan sahaja berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi juga mengenai nilai kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan seharian kita. Dalam konteks Malaysia MADANI Madani, terdapat 6 teras utama yang perlu kita fahami dan amalkan. Target Puan Pengetua dengan melancarkan program peluncuran Galeri Madani ini. Okey. Adanya peluncuran Malaysia Madani dan juga dengan adanya ruang galeri untuk memaparkan konsep ini dengan rukun-rukunnya, maka kita dan juga anak-anak murid di sekolah ini akan dapat peluang untuk betul-betul mengenali dan memahaminya. Jadi program peluncuran pada pagi ini akan membuka mata dengan lebih luas lagi supaya mereka ingin mengenali apakah dia Madani yang dikatakan. Ramah insaniah, satu kaedah memartabatkan kemanusiaan dalam diri kita supaya kita saling menghormati semua orang dan memuliakan setiap orang, setiap anak murid di sekolah ini sebagai insan ciptaan Tuhan. Itu target saya. Selamat pagi, kami daripada tingkatan 6 atas. Hari ini kami telah mempelajari tentang Madani. Kami telah mempelajari 6 konsep utama Madani. Yang pertama, kemampanan, kesejahteraan dan daya cipta. Yang keempat, hormat, keyakinan dan insan. Ini adalah 6 teras konsep Madani yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pelajar-pelajar di sekolah. Sekian daripada kami. Terima kasih.